Lepaskan, oh padamkan segalanya. Hai Gebukers, so hari ni tim Pak Gembus berada di Malam Healing Ref PKL 2.0. So buat apa kita kat sini? Kita nak terjah kawan-kawan kita yang tengah nak healing, yang patah hati, yang broken tak move on lagi, atau yang masih mencari diri sendiri. So tunggu apa lagi? Jom kita terjah diorang. Korang malam ni performance siapa yang korang tunggu-tunggu? Insomniac. Of course. So cuba nyanyi sikit, satu lagu je. Sikit je. Teaser. Sesat tanpa arah. Jangan apa? Jangan cariku. Dah enjoy sangat dengar, rasa macam nak lagi. So kita bagi sikit manis-manis untuk korang. Tak apalah, korang makan nanti tak. Terima kasih. Ini je. Korang selalu tak ini je lah. Yang paling the best, ini je lah kawan yang bawa malam ni. Tak adalah the best sangat. Ini je yang ada kat sini. Oh, ini je lah yang ada. Oh, sensitif. Oh. So, selalu tak makan ayam gepuk Pak Gembus? Favorite. Saya suka dia punya tu Kobe goreng. Makan level kepedasan dia, awak ambil level kepedasan tu yang mana satu? Yang pedas. Yang pedas. Wow, pedas ya. Yang gepuk kot mana boleh yang tak pedas kan. Kita sebenarnya daripada Pak Gembus nak bagi sikit lah manis untuk apa tadi nama? Ihsan. Saya lupa dapat lah. free. Ya. So korang datang sini healing ke, broken ke, kena tinggal ke, macam mana patah hati, kena sidai? Macam mana? Healing. Oh, healing. Diorang lah. Awak tak healing ke? Tak. Awak tak healing? Enjoy je. So korang selalu makan Pak Gembus tak? Selalu. Selalu makan level berapa? Biasa. Awak? Biasa. Kenapa diorang suka biasa ni? Terlalu humble. Kita dari luar biasa. Tolong bagi satu-satu kata semangat untuk yang broken, boleh tak? Nah, untuk lelaki juga, tolonglah hargai orang yang selalu ada dengan korang. Terima kasih. Saya setuju. Walaupun tadi korang malu-malu, akulah, kau lah. Kita nak bagi tiga-tiga sebenarnya. Janganlah baik kat saya, baik kat situ.